Okay, sekarang kat sini pukul kalau dekat Malaysia dalam 6.30, sini 5.30. Okay, kami dah siap-siap 5.30 pagi. Mak tunggu lobby, kami nak check out. Okay, kena cepat sebab hari ni bas banyak juga nak keluar. Jadi kami nak rebut tempat. Mungkin kami nak pergi, depan breakfast kami nak pergi Danau. So bas kita orang pilih waktu lepas subuh lah. So nak gerak nak check out. Okay, jumpa kat sana nanti. Bye. Make up. Lepas subuh. Itu lepas subuh pun tak pernah terjadi. Jom. Okay, bas sebelum kami orang yang second last punya. Yang pecah rekod lepas subuh check up. So naik bas. Last je, hari ni hari yang ketiga kat Thailand. Okay, kita breakfast dekat sini. Lagi dah sampai. Nama dia Dam Chakura. Kalau datang ni tak berhenti dah kalau tak singgah sini. Itu dia. Itu diorang. Okey, cukup. Oh, tadi gambar macam ni. Dah je tengah gambar. Lain-lain. Pas. Ini. Nah, okey. Okey, cukup. Cukup. Cepat dia bagi nak minta air panas. Kita makan nasi goreng. Ni 7E. Macamnya ni 7E yang second last. Kejap lagi Danuk ada 7E lagi. Tapi kita orang tak Oh, yang kan yang belah sini. tak abang jangan Betul lah kena depan. Diorang tak nak tunggu 7E yang last tu lah. Takut nanti banyak stok habis. Tuan-tuan nak beli kat sini. Sebab memang burger tu asyik habis je. Burger tu memang viral So baik kita beli kat sini lah. Lebih selamat. Ni bang. Kan ni CB Burger nak beli. Kat belakang. Ni tak boleh. Ni tak ada. Kita pergi bulan 8. Tak boleh lah. Kan bang? Ini bulan dah lebih kan? Ini 20 apa dah? Ni boleh. 2 bulan 9. Tak, itu manufacturing. Sorry. Bawah dia. 2 bulan 9. Okey, cukup. Yang ini apa? Ni apa ni? Spicy chicken. CP ni memang popular sikit lah brand dia. CP ni memang okey. Kat Malaysia pun ada brand ni juga tapi tak ada burger. Oh, CP kan? Tadi tu dah pulang pok tu dah. Cuba tengok ni macam ejaan ni. Dah ambil dah tu pork. Double cheeseburger.
nak taste Buang rasa kan? ni tak? Ambil je lah. Okay. Yang ni nak ambil ayam ni nak ada double cheese, ambil dua lah Kak Kim suka. Dia sekali tak dengar roti kan. Macam betul-betul. Serius ah. Sedap. Oh ayam ni. Oh. Ini Halal. Dah halal tak? Tak ada. Ada. ini apa abang? Tak tahu. Ini yang biru ni. Cheese. Cheese. Dah bagi kakak dia rasa. Spray dah. Kita ke? Telefon kita. Milo. Ni macam Dutch Lady tapi tak, bukan Dutch Lady. Ini macam yogurt. Kalau nak yogurt. Mana kakak nak? Ada tak? Yang ni ada. Air strawberry. Lepas tu mana nampak tadi yang Ovaltine. Ni Ovaltine. Apa? Dia tarik. Okey, pesanan Kak Kish. Yang ni Ini mahal Oh, 3. 3, 1, 2, 3, 4, 6. Ni 1. Ni 1. Kan? Memang ni buat. Oh, dah ambil kau? Kenapa dia Mid. Okay, kami dah selamat dalam bas. On the way nak, tadi dah settle shopping kat 7E. Dah settle dah semua permintaan Kak Kish. Permintaan anak, burger lah, susu viral semua. Sekarang ni kita orang on the way nak pergi Danok. Danok ni kira tempat shopping sekejap lah. Dengan Amazon Coffee apa? Amazon Coffee. Kalau dekat sini Coffee. Kalau dekat Malaysia popular Starbucks kan. Dekat sini Amazon Coffee tu. So nak singgah situ, adalah butter cake ke apa yang dia cakap viral yang sedap. So orang pergi situ. Situ mungkin dia sesi yang last kot. Lepas tu kita terus pergi ke ni lah, border nak keluar daripada Hainan. Okay, last. Okay, sekejap lagi kita update balik kat Danok. Bye. Dah dia. Benlok what school? Ha? Tadi pagar dia cantik. Agak lebih cantik. Suatu pagi dia kedai kek. Itu dia. Satu pagi dia kedai kek. Satu pagi dia kedai kek. Semua mencari kek viral. Buat pula dia. Memang bukan kaki golf. Ni mainan orang kaya bang. Berapa bang? Dah settle kek. Kita nak pergi tu Amazon Coffee. Kalau dekat Malaysia, negara lain Starbucks. Kalau kat sini Amazon Coffee popular. So kita nak try lah sebab dia cakap viral. Okay, kita test masuk. Sedap bau dia. Yelah, kedai kopi, bau kopi lah.
nak pergi ke last kali sebelum nak pergi border ke immigration Thailand, kita singgah ke Danok. Sajalah cuci mata. Lepas tu kita dah tak ada dah lah, di last tempat. Okey. Tak tahu apa yang ada kat Danok. Kita orang pun nak tengok-tengok. Rasa dah tak ada apa-apa nak beli dah. Cuci mata. Okey, jumpa kami di Danok. Last kopek shopping. Depan kan? XL tu. XL 205, 208 dia ada belakang banyak. Kami kat Danok dah habiskan duit. Tu yuk beli beg. Beli beg anak-anak. Kalau anak-anak dara kat rumah tu. Safa je tak ada tak? Orang gula ke apalah nanti. Tapi kita beli kek. Nak cari buah. Tu nak cari buah mangga. Lepas tu cukup lah kot. Tak tahu pun nak beli apa. Kita seberang. Cuma belikan apa? Cuma belikan apa? Macam mana ni Kak buah? 3 kilo 200 baht. 3 kilo 200 baht. Mana yang manis yang sedap? Yang manis yang sedap ni manis. Panak masam. Ini balik kalau kita makan. Campurlah 200. Yang ni kecil-kecil. Oh, tidak ada. Dah settle. Boleh buat orang dah makin ramai ni. Jom bang, kita pergi ke bas. Settle cari buah mangga. Settle cari gift anak. Ngam-ngam duit dah habis. Lepas ni kita terus dah ke border lah. Tak tinggal mana dah. Tengok suasana kat sini. Ni Danok Danok. Danok. Tu apa ada orang beli durian ha. Bas kita tadi kat mana? Sembang sini ke simpang lagi satu? Sembang sini kan bas kita tadi? Bas kita tadi mana? Bukan kita. Bukan kita. Kan ada. Ni, depan sana kot bas kita. Bas kita depan. Dia cerita tu selalu pergi sini masih UM. Dia cerita UM tu. Ni dah sampai dalam bas. Settle dah di Danok. Lepas ni terus ke border lah. Sekarang dah pening dah ni. Tak tahu dah malam dah. Simpan kat beg. Kami tak buat lagi. Tapi tiba-tiba beg. Kami tak buat lagi tapi beg dah beranak-beranak. Duk fikir macam mana kat KL Central sekarang nak mengangkut. Lah sekejap ni pandai-pandai dah lah susun. Okay. Dia bila dah terdesak tu automatik dia pandai boleh susun. Sekarang kita susun lah. Okay, jumpa balik dekat immigration. Bye bye. Kita next immigration Malaysia pula. Ni habis kan? Immigration Malaysia ni balik kita tak boleh apa lah, tak boleh bawa badan je. Kita kena bawa beg semua. So lepas ni kami mengangkut lah. Tak boleh tinggal, kena bawa semua beg-beg untuk immigration Malaysia. Kena angkut semua, bawa beg. Okay. Tak sabar nak sampai rumah. Ada tea pun ya juga. Dah tinggal anak kat rumah pun ya juga. Okay, nanti kita update. Bye. Okay. Settle kami dekat immigration Malaysia. So kami dah settle dekat immigration Malaysia pula. Sekarang halangan yang paling last polis. Ni dia akan check satu-satu lah. Dia akan naik bas. Tengok
nasib lah kalau rezeki dia tak naik. Okey lah. Tapi biasanya Cik Ana cakap dia akan naik. Naik lah. Kita pun tak ada buat apa pun. Tengok je lah apa yang dia nak tengok. Okey. Ni lah halangan penilas lah. Lepas tu kita dah bebas. Beranak dah beg kan? Tengok sini kurang. Tutup mana? Beg. Satu.